adalah RM RM3.5. RM3.5 saja. Yang mana ada makanan yang bernutrisi untuk pembesaran anak-anak. Dan itu yang 2-3 tahun belakangan ini, teman-teman orang jaga airnya yang digesek. Ya, itu memang dah ditetapkan oleh kementerian. Kita boleh buat air manis, boleh buat air Milo ke, air Teo ke, dan air lain-lain. Hanya dibenarkan air putih saja. Jadi saya jawab terus. Itu ada mungkin timbul persoalan di kalangan ibu bapa. Kenapa air putih? Kita ukur untuk melayakkan anak-anak kita mendapat RNT dan juga susu sekolah. Jadi yang terpilih sekarang ni juga JPKKP. Ada 2 JPKK terpanggil. Dan juga ada seorang JPKP. Jadi kita bincang. Berdasarkan jumlah pendapatan yang diisi dalam borang PB1 dan juga borang PB2 terutama. Jadi kita bincang dan itulah bilangan anak-anak yang layak mendapat RNT. Terima kasih. Jadi hati dia dah tak dah dia. Jadi kita dari nak cakap apa tak tahu. Hati adalah daripada kementerian sendiri menu dia dan rasa dia pun sama.